Okey geng, assalamualaikum. Banjir. Lokasi Kampung Kenangan Puchong. Kampung Kenangan Batu 13 Puchong. Banjir kau. Pergi melawat rumah saudara ni, kawan kita banjir. Alamak, banjir. Banjir geng. Lokasi Kampung Kenangan Puchong, Batu 13. Banjir. Habis. Rumah kawan dulu ni, kawan banjir juga. Banjir. Kita melawat banjir. Kawan, habis kena banjir mana? Banjir rumah agak? Masuk rumah dalam? Masuk dalam rumah? Habis banjir, melawat kawasan kawan. Rumah ni tadi ada member telefon. Aduh, banjir. Lokasi banjir Batu 13 Puchong. Tu dia. Kita reda banjir. Habis. Kita lalu dulu. Banjir. Mari kita main air banjir. Habis. Mana rumah kawan tadi? Tolong. Banjir habis kasut. Basah. Live daripada Kampung Kenangan Puchong Batu 13. Banjir kau. Bomba semua dah standby depan dah. Masuk dalam rumah guys saya. Dia ni bau surut dah ni. Tutup dah. Dah lubang. Ni guys. Banjir sekarang ni lokasi Kampung Kenangan Puchong Batu 13. Kawan call tadi minta bantuan, kita halo kita pergi tengok lokasi banjir ni. Okey, jalan semua tutup, bomba dah standby kat depan semua. Alright. Habis rumah. Dalam rumah semua habis banjir. Lokasi Kampung Kenangan Batu 13 Puchong. Habis rumah semua. Kereta semua dah orang dah larikan tepi highway, jalan dah jam kat sana. Sekarang ni diorang cuba keluar dari sini semua. Tengok tu kereta pun habis. Okay, kita siaran langsung daripada Puchong Batu 13. Lalu wah, okey. Habis dah banjir semua. Kampung Kenangan Batu 13 Puchong. Semua orang dah keluar dari rumah dah sebab banjir dia cepat naik kali ni. Ni alamak, di dalam. Ni dalam guys, ni dalam. Aku naya naik motor ni guys. Aduh. Alon-alon dalam guys, tengok brother jalan. Oh, ini jalan guys. Dalam. Ni betul-betul dalam ni. Aku jalan ni. Aduh. Aku naik motor skuter. Alamak. Kau tengok rumah semua. Semua naik masuk dalam rumah. Sampah semua timbul lah. Lokasi Kampung Kenangan Puchong. So aku nak try masuk dalam. Kita masuk dalam sana. Ni depan rumah kesian guys. Habis tengok Habis.
Alamak, sekolah tadika habis. Ditenggelami air. Okey, kita try masuk sini. Wow, ini lagi banjir kau-kau. Harap jumpa jalan ni. Okey, oh, ni lagi tak boleh jalan sekarang. Memang dalam ni. So, ni kereta daripada penguat kuasa je. Dia nak jalan lepaskan. Hanya 4x4 yang lepas kat sini. Kalau motor-motor rasanya boleh mati enjin sebab dalam, memang dalam. Okey, aku try jalan. Okey, nampak rumah habis. Ni rumah tenggelam. Nampak rumah dia. Guys, memang dalam ni jalan ni. Merendah air. Oh, slow. Habis rumah semua banjir. Ni dia orang cakap yang kedua lah. Sebelum ni lagi teruk lah. Okay, nampak rumah banjir. So depan tu lagi banjir. Ni habis semua. Lokasi Kampung Kenangan Batu 13 Puchong. So okey, nampak ni pun dalam ni. Aku jangan masuk longkang, sudahlah berada. Adik ni main bersikal pula. Alright. Dalam, babe. Memang dalam. Diorang tengah berjaga-jaga, takut mana ni hujan lagi. Kalau hujan lagi memang habis. Motor semua kat luar dah nampak. Biar depan rumah. Orang main air ya. Okey, so yang ni lorong yang teruk tadi, dia orang pun kena tunggu. Ni rumah ni habis ni, depan rumah. Okay guys, ada kereta mati ya. Oh, yang ini. Okey. Semua tunggu turn sebab air dalam. So, jalan juga nanti enjin mati ya. Atau kena tempias air. Habis. Memang dalam guys. Tengok motor dia tenggelam. Motor gua pun tenggelam. Kat sini tadi ada lubang. So tengok. Habis. Alamak. Mati ya. Motor pun dah mati lah. Habis aku. Ayah Pak Karim. Motor pun dah mati dah ni. Kita boleh hidup balik. Okey. Mati motor akibat kebanjiran. Habis dalam semua. Mati motor. Memang dalam airnya sampai motor pun mati dah. Kena relax lah kejap. Nampak. Okey, lokasi Kampung Kenangan Puchong. Kita melawat kawasan kat sini. Habis banjir semua. Kereta-kereta semua nasib baik diorang cepat keluarkan tadi. Petang tadi dia naik memang tinggi sangat. Sekarang ni baru reda sikit. Kereta diorang parking kat highway sana nun. Dekat atas tempat tinggi. Highway jadi jam sekarang. Pasal diorang nak selamatkan kereta. Sebab sebelum ni memang banjir dia sampai kereta pun tenggelam. So diorang dah fobia nak repair kereta lagi. Tu dia. Hanya yang berani masuk je. Motor pun dah mati dah ni. Aduh.
Motor pun dah kena air banjir lah, basah. Mati lah motor ni. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak balik? Nampak? Ramai yang dah pindah ke sekolah dengan cerita. Alright. So, sekejap kita sambung balik live. Motor nak bagi hidup dulu. Motor mati kena banjir. Motor dah mampu dah ni kena air banjir. So nak bagi hidup jap. Okay.